Okey, hai Cik Satu Nenek hari ni. Okey, hari ni saya special. Special buat video, special buat eksperimen. Tapi minta maaf lah. Sebab hari ni sibuk. Jadi video saya tu saya cut je. Jadi video kita, eksperimen kita hari ni kita nak test. Betul ke suhu enjin boleh mempengaruhi suhu aircon. Maksudnya kalau enjin kereta kita panas, aircon kereta kita akan kurang sejuk. Kalau suhu enjin kita lebih sejuk, kita punya aircon akan lebih sejuk. Okey. So di sini saya ada satu Toyota Vios. Customer ni cikgu. Okey, jadi dia pakai kereta pergi kerja balik kerja macam itulah. Jadi dia datang kat sini, saya tukar dia punya coolant. Saya masukkan Yakult. Saya nak test dulu. Jadi sebelum saya masukkan, saya test suhu aircon lebih kurang 10 darjah Celsius. Maksudnya sistem aircon dia okey. So suhu dia dapat suhu aircon dia dapat 10 darjah Celsius. Macam itulah. Okey, jadi saya dah masuk. Ni nampak tak? Untuk Vios, ni Vios. Dia guna lebih kurang 3 liter lebih. Okey, saya masukkan coolant Yakult. Sekarang jom tengok sini. Saya nak tunjuk, nampak tak? Suhu enjin dia duduk 93. Tadi dia dah buka lebih kurang 95, 96, kipas dah pusing lah. Sekarang duduk 93, tak naik-naik dari tadi lagi. Okey, so 93 tu duduk steady, duduk maintain lagi. So sini bermaknanya apa? Bermakna suhu enjin dia sekarang berbanding sebelum ni, suhu enjin dia menurun dah. Maksudnya dia berfungsi dalam keadaan yang nak kata tak panas tu panas, tapi dah kurang panas berbanding sebelum ni. Jadi bila suhu enjin ni kurang panas, jadi suhu tu dibawa ke mana? Dibawa ke radiator ni. Ni radiator ada bawah dia punya panel ni. So radiator ni lah haba tu akan dihilangkan. Haba tu daripada radiator tu, daripada sirip radiator akan disebarkan. Disebarkan ke sekeliling. Jadi di sekeliling dia tu ada apa? Di sekeliling dia ni ada kondenser. Nampak ni? Kondenser ada depan dia. Nampak? Jadi kondenser ni, kalau suhu enjin ni menurun, of course, kondenser ni tugas dia pula untuk salah satu untuk menyejukkan sistem aircon. Nombor dua adalah dia berlakunya proses kondensasi lah. Lebih kurang macam tu lah kena cerita dalam sistem dia ni. Maksudnya gas tadi dia akan bertukar menjadi, bukan semualah. Sebahagian tu akan gas aircon, sebahagiannya akan bertukar menjadi cair. Itu fungsi kondenser. Jadi, kalau suhu dalam radiator ni rendah, maksudnya kita punya sistem aircon ni boleh berfungsi dengan lebih efisien. Boleh berfungsi dengan lebih cantik. Result dia, hasil dia adalah suhu tu boleh turun sikit. Tu memang bonus lah. Jadi kat sini, suhu yang terbaru yang kita dapat lepas masuk coolant, lebih kurang berapa 5 lebih. Nampak? 5, 7. Tadi saya test 8 sebenarnya. Tapi sebab cuaca dah hujan ni, jadi ada gangguan sikit lah. Jadi video ni tak nak kita dah buat eksperimen, cuaca hujan, buat je lah. Tapi nampak cuaca hujan. Bila cuaca hujan, of course iklim kita, suhu sekitar pun sejuk. Bila suhu sekitar sejuk, aircon sejuk tak? Aircon sejuk lah. So lebih kurang macam tu lah cara ringkasnya. Macam mana bila saya cakap, sebab ramai tidak faham. Macam mana coolant boleh sejukkan aircon? Sebenarnya coolant sejukkan sistem enjin. Bila sistem enjin kita sejuk, bila sistem enjin kita cantik, haba dia tak tinggi, suhu dia tak tinggi, automatik sistem aircon kita pun terkait rapat. Automatik sistem aircon kita pun suhu tu akan lebih drop, lebih rendah. Sebab kondenser yang berada depan radiator tu tidak diganggu oleh suhu yang panas daripada radiator tadi. So, kalau siapa nak cari coolant Yakult, boleh cari di Suzuki Motorsport Sang Weipo. Sebab hari ni settle.